GUI component dia untuk buat kamu punya interface. So kamu boleh type kat AI, kamu boleh type kat AI mintakan dia listkan kat AI kamu, dia listkan GUI module in Python. So dia akan listkan banyak lah. Cuma yang kita nak cover adalah Streamlit. Streamlit ni dia GUI berasaskan web. Sesuai lah dengan kamu ni, sebab kamu track web. So apakah definisi GUI? Definisi GUI adalah a visual way for user to interact with the program. Sebab kita ni manusia, kita membaca interface ni melalui gambar-gambar ataupun tulisan-tulisan. Tapi kalau komputer dia boleh membaca pakai interface 101010. Tak sama Jadi kita memerlukan GUI untuk user ni boleh berinteraksi dengan sesuatu sistem. Okay, so antara komponen yang ada adalah button, text field, drop down, checkbox, radio box, radio button, ni text field. So kalau yang luas sikit tu kita panggil text area. Okay, ada label. Lagi satu ada label. So kenapa kita guna GUI? Sebab GUI ni lebih user friendly untuk digunakan oleh pengguna berbanding dengan kita type command. Type command ni sesuai untuk programmer lah ya. Untuk manusia biasa yang bukan programmer tu kita kena sediakan satu GUI. So kamu tengok dua gambar ni. Yang color hitam putih ni, yang ni yang kita guna lah untuk chapter 1, chapter 2 itu. Yang ni dia panggil command line interface. So command line interface ni dia hitam putih je, text based kan. User input and print. Masukkan user input, lepas tu dia print balik ni. Enter your name, enter your age, lepas tu dia paparkan balik output. Tapi berbanding dengan GUI, dia lebih cantik macam ni. Ini easily programmer tu buat simple sangat, tak ada colour kan. Tapi nampak lebih ada kotak-kotak dia kan, ada kolom, so name, lepas tu kotak tu text field tu boleh letak nama, age. So name dengan age kita panggil dia label. Name dengan age adalah label. So kotak ni kita panggil text field. Dan yang bawah submit ni adalah button. Okay, so jadi GUI ni banyaklah keliling kita semua. GUI, website pun pakai GUI. Kamu buat online shopping pakai Shopee, Lazada, semua kita ada GUI kan. Okay, kat website ada GUI, dekat apps pun ada GUI. Jadi kalau kita gunakan komputer kan, kita nak start komputer kita pun ada GUI ni kan. Start ada GUI ni. So GUI ni penting lah untuk kamu faham dan belajar sebagai pelajar komputer. Kalau kamu kreatif, kamu boleh kerja sebagai designer, web designer, app designer kan. Sebab nak bangunkan satu sistem memang besar. Okey, ini contoh ya, ada beberapa contoh. Tadi saya dah beritahu kamu. Kamu boleh Google dekat AI, kamu boleh search kat AI ataupun kamu type saja kat Google, search engine. Google adalah search engine ya. Yahoo pun search engine. Internet Explorer ke apa nak check, kamu boleh type kat situ. GUI in Python. Module GUI in Python. Jadi kalau kita guna Tkinter desktop application lah, yang ini untuk pelajar DDD, pelajar yang lama dulu dia pakai Tkinter. Okay, PYQT kita syllabus kita tak cover lah ya. So kamu punya adalah Streamlit, iaitu web based UI. Dia lebih simple dan lebih senang. Dia punya syntax dia lagi senang. So ni dia buat perbandingan. Kalau yang dulu desktop, yang sekarang kita nak belajar adalah web based. Lepas tu kita ni built-in Python library. Tapi Streamlit ni external library lah. Need installation. Kita kena type lah. Install Streamlit, pip install Streamlit. Jadi dari segi layout dia pula, kalau kita tu kamu kena set dia punya layout secara manual. So dia ada
layout manager dia nama pack, grid ataupun place. Yang Streamlit yang kamu akan belajar ni dia automatic layout management, lebih ringkas lah sebenarnya. Okay, untuk kita dia more detail and technical setup. Tu saya kata dia punya syntax lebih panjang. Banding Streamlit dia lebih simple dari segi layout dia, dari segi dia punya syntax ya. So simpler UI development lah. Lebih mudah lah kalau ikutkan. Jadi kamu fokus ya, boleh dapat A+ subjek ni. So kamu tengok perbandingan antara dua ni, ini merupakan sistem yang sama. Cuma yang atas ni adalah kita student registration form kan. Dia pakai Tikinter. So mana nak tahu dia pakai Tikinter ni, nampak ada apa nama ni? Macam punya bulu macam kat sini. Okay, so dia memang dia pakai Tikinter. Jadi kedudukan name, text field, age, text field, ini radio button kan. Lepas tu ni ada kotak sini ni, checkbox ni, ada button semua ni. Jadi itu susunan dia kamu kena buat layout manager. Kita panggil layout manager, layout susunan dia. Untuk yang bawah ni pakai Streamlit, kedudukan ni memang dia automatic susun sebaris macam ni. Kat tengah-tengah ni. Okay, sama besar je ni. Name, lepas tu ni text field dia. Ini secara by default lah. Tapi kalau kamu nak tukar design ni, nak tambah color, nak tukar font, yang tu boleh. Yang tu boleh. Boleh pakai markdown. Ataupun kamu gunakan CSS. So CSS sama yang kamu belajar dalam web design. Boleh digunakan dalam ni. Kalau tak guna pun tak apa, macam ni. Okey ya. Sebab kita punya syllabus tadi, macam awal-awal slide ni saya beritahu, objektif dia kamu nak bina simple GUI using Streamlit. Simple GUI Python in using Streamlit. Okay, ni pun dah okey dah ni. Okay, so ni tadi kita tengok dia punya perbandingan syntax dia, coding dia lah ya. Sebelah kiri ni adalah import Tkinter SDK ni. Ni adalah Tkinter. Output dia yang ni tadi. Output dia yang atas ni tadi untuk Tkinter, bawah ni untuk Streamlit. Jadi coding dia macam ni. Untuk Tkinter, coding dia lebih panjang. Nampak? Lebih panjang. Jadi semua secara manual kamu kena setkan dia. Kamu kena setkan dia punya window kan. Root sama dengan tk.tk ni. Lepas tu bagi tajuk. Lepas tu geometri, size dia berapa. Lepas tu resizable ni. For dia tak bagi resize lah maksud dia. Resizable tak boleh nak resize satu je lah. So kamu kena letak label. So label ni label student registration form. Okay, label nak pakai apa, yang ni kamu kena setkan dia punya text dia. Lepas tu ini layout manager, pack. Layout manager ada pack, place dan juga grid. Ni grid, ni semua layout manager. Grid ni satu pack, ada grid. Lagi satu place. Dalam coding ni dia tak pakai place, tak ada place, tak dapat place. Okay, so memang satu-satu lah kamu kena buat. Okay, berbanding yang sebelah kanan ni adalah kamu buat GUI yang sama menggunakan Streamlit. Kamu cuma buat berapa baris je tu. Tak sampai 10 baris kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris saja. 9 baris tapi mendapatkan hasil yang sama lah. Cuma satu desktop, satu GUI. So, syllabus kamu ni lebih senang lah ikut kan. Okay So, ni antara common Streamlit component. Yang ni kita akan sambung dekat slide yang kedua tadi. Yang kedua. Jadi, yang ni saya tak go deep lah kat sini. Slide yang kedua, contoh-contoh semua dekat slide yang kedua. Slide yang colour coklat ni, colour biru kan. Okay, kamu download je dua-dua slide tu. Saya nak cover hari ni. Okay, sebab kelas online sekejap je. Kan? Kalau dalam kelas ni kamu type, saya ronda-ronda tengok. Tapi kalau kelas online ni, tak boleh tengok kamu buat apa kan. Jadi kita teruskan saja. Nanti kamu buat sendirilah dekat PC laptop kamu tu. Okay, nanti hantar kat Sidos. Nanti kita sambung perbincangan
naik semester nanti, lepas cuti semester. So perkara pertama yang kamu kena buat adalah untuk install Streamlit. Macam mana kamu nak install Streamlit? Kamu pergi buka kamu punya ni Anaconda ni. Anaconda, okey, buka Anaconda tu. Tapi saya nak kamu buka Anaconda Pro. Ni Anaconda Pro ni. So kamu pergi dekat start, kamu type Anaconda, ada Anaconda Navigator. Navigator ni kamu nak buka kamu punya IDE, nak type coding. So kita nak guna Anaconda Pro. Anaconda Pro ni sama macam CMD lah, Command Prompt. Cuma ni Anaconda punya prompt, bukannya PC kamu punya prompt. So kamu type dah dulu coding command yang diberi ni, PIP. Nampak saya tunjuk ni, nampak saya masih share screen kan. PIP install. Okay, kamu boleh buat kat laptop kamu tu, Streamlit. PIP install Streamlit ni adalah command yang kamu nak install dekat PC kamu lah, Streamlit. Jadi kalau installation tu okay, dia akan cakap successful lah kan. Macam saya ni dia tulis requirement already satisfied sebab saya dah pernah install semester lepas. Kamu merupakan batch kedua untuk syllabus DIT Python yang ni. Jadi semester lepas saya dah install lah dekat PC saya ni. Sebab saya install kat PC saya kat office ni sebab saya nak marking kan. Saya nak menanda assessment kamu, saya kena install, saya kena run kamu punya coding. So saya dah install lah. So kalau kamu buat PC kat Makmal pun dia dah akan jadi requirement already satisfied macam ni sebab kamu punya kelas hari Rabu, pelajar yang kelas hari Ahad, hari Isnin pun dah install kan. So saya nak kamu install dekat laptop kamu untuk kamu buat assessment buat assessment practical work 3 nanti. Practical work 3 kita akan guna GUI, problem based exercise akan guna GUI dan juga case study pun akan guna GUI. So ada 3 assessment yang menggunakan GUI Streamlit ni. Okay, so install kat laptop masing-masing. Okay, so dah berjaya install. Sekarang kita nak tulis coding dia ni. So kamu tulis coding. Kamu buka lah, kamu punya coding ni, create new file ni kan. Create new file ni. So dalam create new file ni kamu boleh bagi apa-apa nama lah. Kamu boleh bagi nama-nama apa-apa saja kamu punya file tu. Dia tak jadi masalah pun. Kamu nak beri nama file apa. Cuma kat sini dalam slide ni kita beri contoh app.py. Ini contoh. Kamu nak letak nama sistem kamu apa, tak apa. Janji, kamu kena ingat apakah nama file kamu. So yang ni kita panggil dia sebagai nama file ni. Nama file ni contoh kat sini lah. Okay. So kamu boleh type coding ni. Coding ni dekat dalam slide ni yang ke-17. Yang ke-17. Cuma cara nak run dia yang ni. Okay, kamu ada coding kamu, lepas tu nanti kamu run ni Python -m. Kita tak run guna spider dekat atas hijau ni, kita tak guna yang tu. Coding saya ni saya dah buat lah. Ya Okay, coding saya ni semua saya letak dekat dokumen dokumen ni. app ni semua saya letak nama app je. Kamu nak letak nama sistem pun tak apa. So saya letak app ni macam dalam slide. App ni kan. So yang pertama, ini yang pertama. First, kamu mesti import modul. Okay. Yang kedua, kamu mesti set title lah. Biasalah kan kita buat website, mestilah website ada tajuk. Kan? Lepas tu, seterusnya tu kamu boleh ikutlah apa kamu nak guna, komponen apa kamu nak guna. So dalam contoh yang ada dekat saya ni, saya nak gunakan text input. Okay, text input dan juga button. Ada 2 komponen saja yang saya nak guna.
Satu, user input ni saya guna apa tadi? Saya guna text underscore input. Itu memang nama komponen dia. Macam mana kamu nak kenal dia nama komponen? Kamu nampak ni st dot. St dot. Selepas st dot tu adalah komponen dia. So, yang kedua button. Saya nak guna button. St dot button. Dan yang ketiga ni write. Write ni adalah output. Kamu nak pakai output. Kalau pakai command line tadi, kita pakai print. Untuk website, kita akan pakai write. Sintak dia mudah sikit. Jadi, mana datang st ni? Sebab kamu import Streamlit. Kamu import Streamlit, kamu letak nama dia st. Contoh kalau saya nak letak st ni bolehlah, memang biasa kalau letak st tu. Contoh saya letak city. Kan? So, jadi semua ni saya kena tukar jadi city ya. Sebab nickname dia city. Streamlit tu nama betul dia. Nama betul modul tu city. Tapi S ni sebagai. Macam nickname kamu bagi kepada dia. So, kalau nickname tu saya bagi city, city lah. Kan nama saya city. Okay. Nama macam tu. So, kat sini adalah nama modul yang telah kamu pendekkan. Okay, jadi nak run dia, kita tak boleh run macam ni je. Kamu run macam tu, tak ada error. Tapi tak ada output. Sebab output dia dalam bentuk website kan. Jadi kamu kena buka balik kamu punya Anaconda Prom tadi. So, yang pertama sekali kamu kena tahu kedudukan dia kat mana. Tadi saya kata coding saya duduk kat dokumen. Sekarang ni kamu punya Anaconda Prom dia duduk dekat C user mohe. C user mohe. Kalau kamu run, tak jadi nanti. Jadi apakah command nak run dia? Kat sini python -m streamlit run app.py. Okay, so kalau kamu type python -m streamlit. Okay, nama file kamu tadi. Okay, app run app.py. So dia tak jumpa. Kalau dia tak jumpa, dia akan tulis macam tu lah. Invalid value, file does not exist. File tak jumpa, dia kata. File tak jumpa. So bagaimana kamu nak run supaya bagi dia jumpa? Kamu kena tahu kamu punya file ni kat mana. Jangan duduk dekat OneDrive ni. Kena duduk dekat C user kan. C user Tazlia document. Empty lah pula ni. Saya nak pindahkan lah saya punya ni. Kalau boleh jangan duduk kat cloud. Nanti dia tak jumpa. So coding saya ni saya pindahkan dekat mana tadi? Sebab saya punya dokumen yang ni duduk kat cloud ni. Tazlia cloud ni, awan nampak. So saya nak pergi dekat dokumen yang duduk kat local drive yang ni. Ini dekat cloud ni. Nampak ni awan. So jangan guna yang ni. Saya silap, saya letak kat sini betulnya. Ni dekat cloud juga ke? Dekat cloud lagi, OneDrive ni. Kamu nampak OneDrive ni dia duduk kat cloud. Kamu pergi letak dekat, yalah PC zaman sekarang kan canggih. Semua dia synckan ke cloud untuk backup. Jadi saya nak letak dia kat local drive, saya pergi dekat user nama saya Tazlia document ni. So saya paste kat sini. Kamu right click atas ni, copy address. Nak cari dia punya path ni. So dia punya path panjang dia ni, this PC dekat Windows C, user Tazlia document. Okay, saya punya file saya simpan kat sini. Kesimpulannya kat mana pun kamu simpan file, kamu kena tahu dia simpan kat mana. Okay, kalau kamu nak letak dekat folder nama Python ke, tak. Yang penting kamu tahu dia punya path kat mana, right click kat sini, copy address ni. Copy address as text ke kan. Okay. Jadi, yang pertama sekali kamu kena cd dot.
Apa maksud cd dot dot? cd dot dot. cd dot dot ni nak back. Kamu tengok ya, sekarang dia duduk kat C user mohe kan. Lepas tu ada arrow ke kanan ni. Selepas arrow ke kanan ni, nampak arrow ke kanan tu kita tak boleh buang. Arrow ke kanan kita tak buat. Ini kita boleh menulis kan. So lepas tu kita back. Arrow ke kanan tu, itu dia punya limit lah. So kat mana kedudukan dia dekat user mohe. So cd dot dot ni nak balik. Nak balik ke cd dot dot lah kan. Nak balik ke belakang, nak balik back. Jadi kamu nak masuk dekat folder kamu tadi, tekan CD. CD space Control V ataupun paste. So dia akan pergi ke kamu punya C user Tazlia document. Barulah kamu boleh pakai Python -m really run app.py. Okay, so dia dah keluar macam tu, tak keluar output lagi sebab apa? Sebab email tu kamu kena enter. Jadi kalau keluar macam ni kan, window firewall bla 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 ni, kalau boleh allow lah. Saya rasa PC laptop kamu mungkin kamu allow tu boleh kot. Sebab kamu adalah, sebab ni dia cuma bagi warning ni, window firewall has blocked some features of Python. So kalau kamu nak allow laptop kamu tu kamu boleh allow, tapi kalau PC kat Mak Mal tu kamu nak allow, dia tak bagi allow. Sebab apa? Sebab kita bukan admin, nampak? Dia akan keluar macam ni. Admin dia polypass, jadi kena masukkan username password. So kalau keluar warning macam ni tadi, kalau PC mama kamu tekan cancel je lah, abaikan. So inilah output kamu. Okay, so tajuk dia tadi, tengok balik coding kita tadi. Kat mana coding saya? Coding saya dekat user, Tazlia. So tengok balik coding ni, kita punya tajuk adalah My Apps. So tajuk kita adalah My Apps. And then what is your name? What is your name? Lepas tu kita pakai tag simple. Tag simple lah ni. Tag simple. Letaklah nama kamu. Letak nama kamu. Lepas tu kita klik button ni. So kalau button ni dia ada if. If button kena klik lah maksud dia kan. Jika button kena klik, apa nama button tu? Button tu say hello. So kamu tengok kat GUI kamu, nama button tu say hello. Kalau saya nak tukar nama button ni jadi hi kan, boleh je letak hi, tapi kamu kena tutup balik lah. Yang ni kamu nak stop, ni kena kamu stop. Nak stop tekan Ctrl C. Ctrl C. Kenapa dia tak nak stop? Ctrl C. Kalau nak stop Ctrl C, hang pula. Okay. C boleh tak? Tak boleh pangkar je. Okay. Pangkar tu kena buka balik lah. Dia buka balik Anaconda Prom, buka balik, dia hang tadi. So kalau dia tak hang tu kamu Ctrl C je, cd dot dot. So masuk balik dekat kamu punya path tadi, file kamu dekat mana, kat dokumen tadi. So kita run balik. Mana streamlit run app.py. Ejaan jangan silap. Kalau ejaan silap memang macam tu lah. Nanti dia error sebab apa? Syntax error. So alamak, kenapa ni saya lupa nak save. Yang kena save.
Tak save ni. Ni. Ni boleh dah Ctrl C. Ctrl C tu kan. Kalau Ctrl C dah boleh, run boleh. Ni dah jadi high kan. Okey, dah jadi high. Saya masukkan nama saya. Lepas tu saya klik button high. Dia keluarlah. Hello Tazlia. Hello. Name Tazlia. Okey. Name ni dapat daripada mana? Name ni dapat daripada line nombor 5 tadi. Okey, senang je. Jadi dekat slide color biru ni, apa yang kamu kena buat? Yang pertama, install Streamlit. Yang kedua, create satu file coding kamu. Okay, dah install Streamlit, kamu create coding kamu. Ni coding ada bagi dalam slide ni, dekat slide nombor 17 tak silap saya. Dah ada coding kamu. Kamu run lah kamu punya coding tadi dekat Anaconda prompt. Dia punya command dia python-m streamlit run app.py. Kalau kamu tak tulis python-m pun boleh. Macam saya buat tadi. Ni kamu tengok command saya. Command saya streamlit run app.py. Saya tak type pun python-m. Kamu nak type boleh, tak type boleh. As long as dia boleh run je. Okay. Okay, slide ni habislah. Slide ni habis. So, ni slide nombor 17 ni ada coding. Kamu boleh try. Okay. Jadi, kat sini, saya nak sambung kat slide color coklat ni. Boleh Boleh tak? Boleh lagi larat kan? Masing-masing duduk rumah santai-santai je. Okey, kelas. Ada soalan tak? Tak ada Kalau tak ada, saya sambung. Saya sambung ni. Saya sambung sikit. Saya nak cerita je. Jadi, tadi kita dah belajar menggunakan Streamlit. Kita dah belajar install Streamlit. Kita dah belajar tulis coding ringkas tadi. Dan juga run kamu punya coding tu lah. Jadi, apa yang bagus menggunakan Streamlit ni sebab without extensive knowledge of web development, kamu tak perlu pun nak kamu tak perlu pun nak pro HTML ke, CSS ke, JavaScript. So, tadi website kamu dah siap dah. Cuma simple lah kan. Je. Tapi, kalau pelajar sekolah menengah pun boleh belajar lah Streamlit ni. Dia simple. Okay, kebaikan kamu belajar Streamlit ni, okay, kenapa syllabus kamu ni ditukar Streamlit? Sebab dia mudah nak dipelajari dan digunakan. Dan kamu hanya perlukan pengetahuan dalam bidang Python semata-mata. So, kalau kamu nak guna CSS ke, JavaScript semua ni, itu tambahan je. Tak perlu tahu pun tak apa. Okay, require only Python knowledge. Lepas tu dia fast application development, interactive widget dan automatically update interface when code change. Tapi of course lah kena save jugalah kan. So ini tadi kita dah buat lah dekat slide yang color biru. PIP install Streamlit. Macam mana kamu nak test kamu punya installation okey tak okey. Kamu type je Streamlit hello ni. Tengok dia boleh run tak boleh run. Okay, yang ni tadi nak run file. Python-m Streamlit run. Nama file kamu. Nama file kamu ni saya dah beritahu tadi, boleh letak apa-apa nama file. Janji dia punya huruf tu besar kecil kena sama lah ya. Kalau APP, A tu besar, kamu type lah A tu besar. Sebab Python ni dia case sensitive. Huruf besar kecil. Dia memang apa nama? Memang sensitif. Memang dia kira karakter berbeza lah. A kecil dengan A besar adalah dua elemen yang berbeza. Okay, so sekarang kita nak belajar pasal komponen. Dalam slide ni kita nak go through satu-satu komponen dengan lebih detail. Okay, kamu dengar dulu, nanti kelas ni habis awal kelas ni habis awal kamu cuba type. Okay, boleh So, yang pertama adalah text dan juga title. Yang pertama title. Title ni adalah tajuk atas sekali untuk kamu punya application ataupun kamu punya website.
So student mark specification ni adalah title. Title ni macam label juga kan. Kita tak boleh buat apa-apa. So label ni kamu tahu, label ni dia cuma label je. Kita tak boleh masukkan input ke, kita tak boleh tukar. Cannot be changed, cannot be changed. So serupa juga, title ni cannot be changed. Student mark application cannot be changed. So selain daripada tu kita ada header. Header ni mark calculator ni kamu tengok kan. Beza dia apa? Dua-dua ni adalah label ni. Kita tak boleh nak ubah kan. Title dia bold. Header dia kurang bold. Lepas tu size dia pun berbeza. Okay. Jadi yang ketiga ni write. Write tadi kita dah belajar dekat slide biru. Write ni untuk paparkan output. So dia paparkan output kat sini. Enter student mark. Dia paparkan output je lah. So ketiga-tiga ni adalah komponen yang melibatkan teks. Teks saja, bukan teks input. Dia teks saja. Teks. Kalau input tu kita boleh masukkan input. Yang ni tak boleh masukkan input. Ini cuma teks saja untuk papar. Okay. So sekarang baru kita tengok input. Input ni ada dua. Satu teks input, satu lagi number input. By default, number input adalah nombor float. By default adalah nombor float ya kelas. Jadi apakah dia punya apa panggil? Dia punya komponen yang ni. Yang saya highlightkan color hijau, nampak? Boleh Ini nama komponen dia. So bagaimana kamu nak kenal dia komponen? Selepas perkataan ST ni. ST dot. Selepas perkataan ST dot ni adalah komponen. ST dot title. ST tu nama modul kamu. So dot tu adalah panggillah call. Object call method. Object call component. Object call variable. Okey, selepas ST tu adalah komponennya. Jadi untuk input tadi, number kan. Number ni by default dia adalah nombor float. Untuk menukarkan dia menjadi integer, kamu kena letak int kat depan ni. Dan st.number, arahan kamu ni, kamu letak dalam hubungan integer ni. So dalam integer ni, function integer ni kan. Untuk menukarkan kamu punya float kepada integer Okay, dah dua komponen yang kamu belajar. Yang pertama tadi apa? Yang pertama teks saja ni, title ataupun teks. Yang kedua input. Yang ketiga, input ni juga. Input satu, input. Masukkan type lah. Input yang seterusnya, yang kedua, yang ketiga. Input pertama teks, input kedua number, input ketiga slider. Slider ni kita boleh scroll, kita boleh tarik-tarik lah. Kita bukan scroll, kita drag. So slider ni kita boleh drag. Jadi dalam contoh kat slide ni, slider ni daripada 1 hingga 100. Sebab kat sini, kamu tengok dalam hubungan slider ni, select your age. Untuk arahan dia lah. Jadi 1 ni adalah permulaan dia, 100 ni adalah dia punya nombor paling ujung terakhir. Okey, so ini apa? Ini title. Ini apa? Ini text input. Enter your name, text input. Yang ini apa? Enter your age ni adalah slider. Lepas tu name. Name ni apa? Name ni adalah right. Age ni apa? Age ni pun right. So name right. So kamu tengok kat sini. Student info ni title. Enter your name ni adalah text input. Select your age ni adalah slider. Okay. Name ni adalah right. Right ni. Right ni. Dia paparkan nama. Right. Lepas tu panggil lah variable name tu. Dan juga age ni pun. Age ni pun adalah right. Panggil lah variable age. So variable age. Saya dah beritahu tadi masa di Pasri buat presentation. Sebelah kiri adalah sama ada dia objek ataupun variable. Kalau kamu baca coding, belah kiri ni apa?
So sebelah kiri ni adalah objek ataupun variable. So H ni dapat input daripada mana? H ni dapat input daripada slider. Oleh itu, bila slider ni kita tarik pada nombor 19, output dia kita dapat H19. Tapi nak paparkan output, kita kena guna write, W-R-I-T-E tadi. Okey, faham Okey, seterusnya, yang ni pun user input juga. User input, tapi user input tu tak menaik lah. User input tu, user tu memilih saja. Memilih menggunakan select box. Select box. Select box. So, select cost ni dia punya arahan. Ni kat sini select cost arahan. Lepas tu dalam square bracket ni, square bracket yang kita dah belajar sebelum ni macam list kan? List lah ni, list. Jadi, kamu boleh letakkan seberapa banyak course yang ada dekat JTMK. Ada Python, Java, C++, web design, computer architecture dan sebagainya. Jadi, kita boleh klik arrow down ni, pilihkan course yang kita nak ambil. Jadi, course double dot Python ni yang bawah ni adalah write. Student information ni title. Select course ni adalah select box. Bawah sekali ni adalah write. Okay. Seterusnya display result. So dah habis user input. Sekarang ni komponen yang ketiga adalah jenis display result. Nak display result kita hanya pakai write saja. Write. Lepas tu apakah label dia ni? Name huruf besar ni kan. Name huruf besar ni adalah label dia. Name huruf kecil ni adalah variable dia. Variable ni tadi. Ni variable cost, variable age, variable name, variable marks, variable age. Okay, ingat tahu sebelah kiri adalah variable name, mark, age ni semua variable. So bila kamu nak paparkan output, kamu letakkan label dia dulu. Name huruf besar, age huruf besar. Okay, yang sebelah kanan selepas koma ni, ni nama variable tu. So kalau nak paparkan label dia, kamu letak double quote ni. Double quote Nak panggil variable tu, panggil je lah. Panggil je. Okay, ni contoh coding. Contoh coding ini. Jadi kamu tengok kat sini, yang pertama kamu import Streamlit SST. Yang kedua, kamu beri tajuk kepada sistem kamu. Yang ketiga, dapatkan input-input. So, input yang pertama, nama. Okay. Input yang kedua, age. Age ni ada dua kan? So, age ada dua, pakai salah satu. Pakai salah satu saja. Okay, sama ada kamu nak ambil user input. Kalau nak ambil user input, pakai integer st.number input. So, bagi arahan, enter your age, comma, lepas tu boleh letak step 1. Step 1 supaya dia boleh jawab tu lah. Kalau jadi step kosong, tengok apa jadi. Okay. Seterusnya yang ini age, yang ni saya komentkan sebab tadi saya kata guna salah satu saja. Kalau kamu nak guna slider, kamu komentkanlah yang age integer tu. Okay. Okay, yang ketiga, yang pertama, kedua, ketiga. Input ketiga cost ni pakai select box. Dah habis. 3 sahaja input dia. So, output dia ada 3 juga. Write yang pertama untuk panggil name. Write kedua untuk panggil age. Dan write ketiga untuk panggil cost. Asas dia macam tu lah kamu nak buat kamu punya website. Okey, habis asas. Sekarang kita nak tengok contoh-contoh saja. Boleh saya teruskan ke? Boleh, Puan. Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Kita teruskanlah. Kita teruskan. Kita nak teruskan user event. So, user event kita ataupun kita panggil event handling bukan exception handling. Event ni adalah peristiwa. So, apakah peristiwa yang berlaku?
yang disebabkan oleh pengguna user ni, user. So yang pertama, user boleh klik button. So button tu nak buat apa? Nak save ke, nak pop output ke, nak delete ke, ataupun nak add new. Okay, user boleh enter text, user boleh select option, dan user boleh moving a slider. Okay, itu semua kita panggil sebagai event. Jadi, event dia macam senang je kamu tengok Contohnya button. Button allow user to trigger an action. So yang pertama ni import stream ni itu memang normal Kita tak biasa pula banyak-banyak kali lepas ni. Okey, jadi untuk button kita ada letak if. If st.button, memang button tu kalau diklik lah kan. Jadi selepas button ni ada kurungan, click me ni sebenarnya nama button tu kalau kamu letak click me dia akan papa click me. Kalau kamu tak save dia akan klik save. So yang ini apakah action yang dia akan buat seterusnya? Selepas if, kamu kena masuk ke dalam satu tab. Sebab yang bawah-bawah ni adalah body kepada if button yang kamu create. Kalau nak buat calculation, contohnya button calculate. So kalau button calculate, if st button dalam kurungan calculator contoh. Sini letak calculator kan. Jadi kamu letak formula dulu. Nak formula apa? Total. Total sama dengan bilangan hari darab RM5. Contohlah macam tadi kita kira pinjam buku, satu buku RM5 kan. So calculate lah total sama dengan bilangan sama dengan darab dengan RM5. So bilangan buku macam mana nak dapatkan bilangan tu dekat atas sebelum if button tu kita letaklah if sebelum if button tu kita letakkan bilangan buku number of book sama dengan user input lah, user input. User input pakai apa? Number input. st dot number input. Macam tu. So yang ini contoh yang ni cuma nak klik ni, nak klik ni klik je. Okay, so yang ini untuk calculator. Ni calculator lah. So yang calculator ni kamu tengok if button ni juga. Yang pertama dapatkan user input. Okay, dah lepas import Streamlit, dah letak title ni user input. User input sebab kita nak dapatkan number, so number underscore input. So yang ni arahan dia, enter number 1. Yang ni pun arahan dia, enter number 2. So dia punya GUI akan jadi macam ni. Arahan dia ke atas ni, enter number 1. So kamu boleh masukkan. Ni boleh type. Boleh type ataupun boleh klik tolak tambah kat tepi ni. Boleh type. Okay, enter number 2 sama. Tu dah saya beritahu kamu tadi. Number input ni by default dia adalah float nampak 10.06, 10.04. Kalau kamu tak nak dia float, kamu letak integer dekat depan ni sebelum st.number input tu. Jadi kat sini button. Button ni total sama dengan mark 1 campur mark 2. Okay, dan kita nak paparkan apa guna st.write. So dia punya label adalah total marks. So kita nampak kat sini total marks. Lepas tu sebelah dia adalah 12.100. Memang berapa banyak titik perpuluhan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15 titik perpuluhan. Jadi itu memang default dia lah titik perpuluhan tu. Kalau kamu tak nak titik perpuluhan tu banyak-banyak, kamu kena letaklah limit untuk titik perpuluhan. Contohnya macam coding ni. Coding yang ni. So kamu tak nak titik perpuluhan banyak-banyak, kat sini kita hanya nak 3 titik perpuluhan. Jadi bagaimana saya nak run coding ni, pergi balik dekat sini. Okay, yang ni yang tadi punya kamu boleh control C untuk stop. Okay, dia dah stop. So saya akan type balik. File ni nama app3. So app3. Saya letak
5.0. Jadi saya letak 7. Okey, saya tekan klik. Ni 3 titik perpuluhan saja. Okey, 3 titik perpuluhan sajalah. Sebab apa? Titik-titik perpuluhan? Sebab dalam coding kita setkan dia 3 titik perpuluhan. Ini dia. Faham Faham Puan? Tak susah kan? Senang je kan? Saya rasa web design lagi susah. Betul Puan. PHP lagi susah. Okey lah. So sebab tu saya selalu cakap dengan kamu, subjek ni boleh dapat A+. Kamu follow je, kamu boleh dapat A+ lah subjek ni. Tak susah. Okey, kita teruskan. Yang ini contoh lain lah. Contoh lain ni kita nak belajar tentang, ini cuma nak write je Kita masukkan satu number, enter your score. If score lebih besar daripada 50, status dia pass. Okay, kita nak paparkan output pass ni, kita guna write. st.write. Okay, selain daripada tu, bawah 50 lah maksud dia kan. Bawah 50, st.write, status dia akan fail. Ini conditional interaction. Nampak? Sintek dia lebih senang je. Tulis je terus macam tu, boleh run ni. Kamu boleh type coding ni, kamu boleh terus run. Coding dalam slide ni memang ready to write and run. Boleh cuba. Jangan copy paste lah. Jangan copy paste, type satu-satu. Kan macam saya type satu-satu ni. Sebab apa kamu kena type satu-satu? Sebab nak melatih diri kamu untuk syntax error ni. Kadang-kadang kan student pun error kenapa? Sebab apa? Tertinggal R. R ni selalu orang tinggal. Lagi satu yang orang tu ketinggal, dia type stream aja, dia terlupa perkataan lit, L-I-T ni. Tertinggal lit. Itu yang biasa saya jumpa. Lagi satu error kenapa? Ni indent ni. Lagi satu indent. Kalau if ni kat belakang ada double dot ni kan. Colon. Double dot ni kita panggil colon. Kalau yang dot dengan koma tu semicolon kan. Ni colon. Itu semicolon Okey, message seterusnya ni kita nak belajar tentang display message. Tadi kita belajar tentang display output pakai write. Ni message ni. Kita ada success, kita ada warning, kita ada error. Success dia kali hijau. Operation successful. So dalam kurungan ni adalah perkataan yang kamu nak paparkan, nak memberitahu dah berjaya. So hijau ni bukan kita beri color, memang by default. Python dah memang beri color hijau. So warning, please check your input, color kuning. Ini pun Python bagi color kuning. Dan kalau error dia bagi color merah So pakailah ini. Jadi yang ini apa? Simple grade application. Simple grade application. Jadi kita masukkan marks ni. Marks ni dalam bentuk float sebab dia tak letak integer kat depan tu. Input bukan input. Kalau input tu text underscore input. Ni text saja. Text saja, nak paparkan text saja label. Okay, welcome. st.write. st.write ni, yang ini kamu kena panggil variable. Okay. Display text, data or variable. So kalau kamu st.write sahaja ni tanpa panggil variable, dia akan papa hello saja. Tapi tak ada apa-apa input lah. So kalau kamu nak input dia, kamu letak koma. Kan. So kamu letak koma kat sini. Lepas tu letak nama variable. So letak nama variable, contoh nama variable tu greeting. Contohlah nama variable tu greeting kan. Okay, macam tu. Seterusnya st.markdown. st.markdown ni kamu nak letakkan format. Formatted. Markdown ni ada banyak lagi. Dia macam CSS lah kan. Kamu nak design. Kamu nak make up kan kamu punya apa tu? Sistem tadi. Kamu punya website. Hari ni tak cover lah yang ni panjang ni. Kalau rajin cuti saya nak explore dulu. Explore lah.
So markdown ni kita sambung selepas cuti ya. So contohnya kat sini markdown bold text. Banyak lagi selain daripada bold text, banyak lagi kamu boleh buat. Kamu boleh tukarkan teks tu, jenis teks ke, kamu nak tukar color background ke. Okay, banyak lagi lah. So kita ada caption, display small caption text. Caption. Example caption. Caption ni apa? Caption macam dalam IG caption. Okay, teks sajalah sebenarnya caption ni. Teks juga kan. Okay, yang ni baru input. So, kita dah buat teks input dengan nama input. Kita ada teks area. Teks area ni lebih kurang teks input. Cuma dia multiple line. Banyak line lah. Contohnya, berikan maklum balas anda. Okay, ataupun nak buat sistem aduan pelanggan. Dia nak report panjang-panjang baris-baris kan. Contohnya jalan pecah ke, lampu toilet malap ke kan. Toilet tersumbat ni ke, contohlah kan. So komen nak describe panjang-panjang, kita pakai text area. Lepas kita ada date input dan juga time input. Jadi kalau kamu nak letak date dan juga time, okay, dia akan keluar nanti selection date dengan time. Select dari tu. Okay, selain daripada tu user input, sambungan dia, ni tajuk user input. User input. So, slider, select box, multi-select, checkbox dan juga radio. So, ini kita ada example kat sini. Kan? So, H tadi kita dah buat slider. Lepas tu select box tu tadi kita dah buat untuk multi-select. Multi-select ni, dia tadi select box boleh pilih satu je kan. Multi-select ni kamu boleh select banyak-banyak. Saya nak tick Python, saya nak tick C++, saya nak tick Java, saya nak tick web design, saya nak tick operating system, saya nak tick network. Yang ni kita pakai, kalau nak tick banyak-banyak pakai multi-select. Okay, ini checkbox. Agree atau tak agree, checkbox. Dia check salah satu. Okay, yang ini radio button. Radio button yang bulat-bulat tu lah. Tapi ini pun boleh pilih salah satu ni. Tak bolehlah pilih dua-dua lelaki atau perempuan. Okay, radio. Dia tak sebut radio button. Dalam Java dia sebut radio button. Kan, dalam Python kata radio je. st.radio sahaja. Okay. So, yang ini adalah button yang user triggered ya. Contohnya button, download button. Form submit button. Button tadi kita dah cuba, ada if download button ni kamu boleh tambah. Okay, selain daripada tu, kita boleh masukkan image, video dengan audio. Yang ini kita tak boleh buat kat makmal. Kita tak boleh buat kat makmal. Sebab apa? Image boleh lah. Image boleh. Video pun boleh lah. Audio ni pun boleh. Video ni kena pakai MP4 ke MOV ke kan. Kalau audio MP3 kan. Kamera input ni tak boleh buat kat makmal. Sebab apa? Sebab PC baru makmal tak ada kamera. Kalau ada kamera baru kita boleh test lah. Kalau tak, kamera not found lah. Okey, apa yang penting kat sini adalah nama file kamu ni mesti sama. Contohnya image Contohnya image foto ni. Okey, saya highlight sekejap. Hijau ni. Jadi, kamu buka balik kamu punya apa nama kat sini ni. Kamu punya picture kan. Contohnya saya ambil picture. Apa dia picture ni? Contohnya picture ni lah saya ambil. Saya letak sini. Image. Nama dia image.jpg kan. Nama dia image.jpg. Okay, nama dia image.jpg. So, memandangkan saya tak rajin nak menaip. Kan, menaip ni boleh jadi syntax error. Jadi, saya letak kat sini image.jpg. Kena sama. Kalau dia JPG. Kalau dia PNG, type dah sini PNG. Okay. So, kamu kena tengok betul-betul kamu punya gambar ni PNG ke JPG ke. Macam mana nak tengok? Kita letak detail kat sini. Okay, ni semua JPG. Ni PNG. Ni ada satu PNG ni, logo apa tah? Logo. PNG.
Oh, jata negara ni. Okey, contohnya ni kopi jap. Kopi. So kita mesti kita kena letak sama dekat tempat coding kita tau. Kita kena letak sama tempat coding kita ni. Contohnya saya tengok ni jata. Okay, jata.png tadi view detail. So kita nak tengok dia ni jenis apa ni. PNG nama dia jata. Jata huruf besar. So kamu kena letak kat sini jata huruf besar. Jata.png. Caption dia caption lah. Caption tadi kan kita dah kata dia setakat teks je label kita nak bagi kat dia. Okay, so jata.png. Korang format dia selain JPG, PNG, lagi BMP tak lagi. Okay, itu saja. Ni display image video. Okay, boleh try ni. Coding dah ada. Ada laptop. Laptop boleh try. Kamera input. Yang ni ingat tau. Nama ni kamu kena tukar Dalam PC kamu ni kamu letak nama file yang ada lah Yang ni kena tukar Yang saya color hijau ni kena tukar tau. Kena tukar ikut file kamu. Nama file kamu ni. Yang color hijau ni mesti tukar ikut file kamu Okay. Kalau tak nanti dia akan keluar error photo not found File not found, dia tak sebut lah file not found, dia tak sebut lah foto. Tapi sebab kat sini foto So file not found, dia tak boleh nak run nanti. So kamu kena letak lah file kamu. Okay, yang ini used to show table, chart and data set. Yang ini kita akan belajar dalam chapter 4. So chapter 3 dengan chapter 4 ni dia berkaitan juga Sebab bila kita buat data science, kita buat data frame, kita buat table, kita buat metrik. Yang ini kamu boleh paparkan dekat desktop. So biasanya desktop dia tu adalah website. You all tak ambil kan business intelligence kan? Kalau belajar business intelligence tu lah. So kamu buat data analysis dan juga kamu paparkan kat desktop. So mana desktop dia? Website yang kamu buat dia dah desktop dia. Okay. So yang ni contoh coding dia. So ni kita create data frame. Kita create data frame. So dalam data tu ada nama 3 orang pelajar, Ali, Siti dengan juga John. So mereka ada markah masing-masing. Markah 80, 75, 90. Jadi kita akan buat table. Okay, buat table. Ni table. So kita letak subheader ni tajuk kecil. Lepas tu ni data frame ni kita panggil data. Data ni panggil daripada atas tadi. Variable data ni. So kamu tengok kalau ada double quote ni adalah teks yang kita nak papar. Kalau kata ni tak ada double quote, dia adalah variable yang kita panggil. So data ni adalah variable yang kita panggil. Okay, lepas tu ni tajuk kecil lagi. Static table. Tadi interactive table ni static table. Lepas tu ini pun tajuk kecil lagi, metric example. So kita buat metric. Label dia average marks. Value dia 82. Dan kita ada buat JSON file juga kat sini. So ni output dia. Coding ni kamu boleh type. Okay, ada dua lah kena import kat sini. Import Streamlit satu sebab nak buat UI. Import Pandas ni sebab kamu nak buat data frame ni, data science ni, data frame. Memang kena import lah. So chapter 4 kita akan import Panda. Chapter 3 kita import Streamlit. Itulah habis tu. Tamatlah pelajaran Python kamu. Lagi sikit je. Nak habis semester dah. Okay, yang ni organize the page layout. Ni kalau kamu nak organize. Kalau nak guna sidebar. Sidebar apa? Tempat sebelah kiri Sebelah kiri sidebar. Tepi-tepi itulah elemen tepi-tepi tu. Menu-menu. And then kamu nak buat kolom, nak buat container, nak buat tab, nak buat expander. Jadi ini contoh-contoh example ni. Kamu boleh type sama je ni. Coding ni saya dah beri kat sini sama. Nampak? Column 1, column 2 sama dengan st.column. Ada dua. Sebab apa dua? Sebab dua column je kita nak buat. So column pertama nama call 1.
Kolom kedua nama call 2. Kalau ada kolom ketiga, kalau koma kan lagi call 3, kat belakang ni kena tukar jadi 3. Ni coding dia ada kat sini. Call 1, koma call 2 sama dengan st.column. Nampak? So, apa saja yang dalam example ni, ada contoh coding dia kat belakang. Untuk kamu cuba type. Okay, ini dia punya output. So, output dia kat sini, ini side menu sebelah kiri ni. Ini title tadi. Yang ni kolom 1, kolom 2 sebab kamu nak buat 2 kolom. Yang ni container. Container ni tak ada warna, nampak? Kan kalau kelas face to face saya tanya container ada color ke? Container tak ada color. Sama macam Java. Container kalau kamu nak color, kamu kena colorkan dia baru nampak. Kamu tak nampak container ni dekat sini. Kalau tak ada perkataan this is inside container, kamu tak tahu kat sini ada container. Sebenarnya kat sini ada kotak ni. Kotak yang kita tak nampak. Lepas tu ada tab 1, tab 2 ni sebab kita create tadi tab 1, tab 2. Nama tab 1, tab 1, tab 2, tab 2. So ada tab 1, tab 2. Content in tab 1. Kalau kita klik tab 1, content in tab 1. Kalau kita klik tab 2, dia akan content in tab 2. So bolehlah design apa-apa kat sini. Dalam tab 1 ni ada apa, dalam tab 2 ni ada apa. Ni kalau kita nak klik to expand, kita klik arrow ke bawah ni. Dia akan expand. So yang ni tadi kita dah belajar status untuk sukses color hijau, warning color kuning, error color merah. Selain daripada tu kita ada info. Kita ada progress dan juga spinner. So info ni just makluman saja, processing data. Progress ni dia bagi 50. Macam tu kamu try lah tukar ni 50 progress bar ni. Dia nak bar ni kalau 50 maksudnya 50% lah bar tu. Okay. Progress bar tu kamu try tukar. Nanti 50 tu jadi nombor lain. Okay. Dan spinner ni untuk show loading animation. Loading dot macam ni. Okay. Time dot sleep 3 ni dia punya speed nak dot. Okay. So ini contoh coding dia. Yang ini contoh coding dia yang ni. So progress kosong. Progress kosong. Progress st.progress kosong. Tak ada progress lah ni. For I in range 100. Sleep time 0.01. Lepas tu progress dot. Progress I jam 1. Jadi awal tu progress kosong. Lepas tu dia panggil progress dot progress ni kan. Progress dot progress. Jadi I tambah 1. Kosong tambah 1 jadi 1. Nanti 1 campur 1 jadi 2. 2 campur 1 jadi 3. So dia akan meningkatlah progress. Dia ada bagi timer kat sini. Sleep 0.01 second. Second ke millisecond ni? Saya pun tak perasan second ke millisecond. Nanti cuba run tengok. Mungkin millisecond lah. Okay, yang ni spinner loading dot ni. Dia bagi tempoh 3. 3 second ke millisecond ni. 0.01 second. 3 second. Okay, and then right ni done. Bawah sekali ya. Okay, itu saja pelajaran kita ni summary dia. Kamu dah belajar import Streamlit. Kamu dah belajar widget-widget tadi. Widget ada berapa jenis tadi? 1 teks. Yang kedua input. Yang ketiga button nak trigger tu. Yang keempat kamu ada media. Media, image, foto, kamera, video. Lepas tu kita buat event handling dia lah. Event handling klik-klik. Okay. Ini summary je. Text, widget, button, media, display. Oh lagi satu tadi saya lupa nak sebut. Data display. Data display ni kita cover nanti dalam chapter 4 lagi. Layout ni kalau kamu nak buat layout sidebar, column tab ni dan sebagainya. Kalau kamu nak tambah design dan juga feedback. So ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kita dah cover semua ini. Kita dah cover. Tapi untuk data frame ni, data display ni kita akan sambung lagi dalam chapter 4. Okey, habis. Jadi saya nak kamu type semua coding dalam slide ni. Boleh ke tak? Ya, boleh. So type semua yang ada.
Pas kamu type semua, kamu run. Macam mana nak run tadi? Dia hang pula lagi. Isi baru saya ni, tak tahulah dia suka hang, suka ni. Saya tak tahulah. Okay. Dia tak mau, jadi saya pangkah je. Dia tak mau saya pangkah je, buka balik. Okay. Lepas tu bagaimana nak buat? Pergi cari kat path file kamu cd dot dot slash dot dot. Okay, cd dot dot slash dot dot tu kalau nak balik back terus ke C. Okay. OneDrive pula ni. Ini nama file tadi. Salah. Nak kena pergi cari balik saya punya path tadi. So, bagaimana nak cari path balik? Pergi balik dekat file kita ni. Cari kat mana file kita. Copy atas ni. Copy text. Copy address tu. CD. Change directory. CD is for change directory. Barulah dia masuk dekat dalam tempat kita nak masuk tu. So, kita nak run Streamlit. Run. Streamlit run nama file kamu app5, app4.py. app4.py. Okay, ini saya punya, ni apa tadi? Check grade. Contohnya markah 25 je. Mestilah gagal kan? Kalau markah 40, masih gagal juga gagal. Jadi mesti dapatkan markah 50 baru boleh lulus. Okay. So sekarang saya Ctrl C, saya stop. Saya nak run pula file saya yang kelima. Ni semua dalam slide Semua dalam slide. Jadi kamu type je coding dalam slide tu. Lepas tu kamu fahamkan coding tu, mana output dia. Ni coding yang kelima. So coding yang kelima. Coding yang kelima ni saya ada ubah sikit ni. Coding yang kelima ada dalam slide. Data display ni. Coding kelima yang ni. Saya lah punya kelima sebab saya tak type semua. Yang ini bukan yang ini. Yang kelima tadi yang data. Yang mana data? Yang ni tadi yang keempat. Yang kelima. Ini. Display yang ni. Yang ni saya tak type kot. Yang ni saya tak type. Yang ni kamu type pakai laptop kamu. Saya type yang ni. Yang ini. Okey, betul coding ni. Dalam slide ni saya dah ubah sikit lah ni. Sebab saya tambah download data ni. Saya tambah download data. Okey, slide yang ni tak ada download data. Okey, kamu tengok tu. So, saya pakai yang sama, input streamlit.st, input pandas.fpd, st title, data frame, lepas tu interactive table, lepas tu ada data frame. So, kat sini saya tambah nak download data. Okay, yang bawah ni sama. Selepas st.dataframe data ni saya tambah yang ni. Saya tambah Ctrl C, Ctrl V. Okay, saya tambah dekat sini. Kat sini saya tambah, boleh tak? Ctrl V yang macam tu, saya tambah coding ni. Kenapa tambah coding ni? Sebab kita nak download data. So data ni akan download dalam bentuk CSV. Senang je nampak tu. CSV. Dia buat 2 CSV ni. 2 CSV ni macam Excel lah. Microsoft Excel. So tadi saya dah run ke codingnya? Saya dah run codingnya tadi. Ini dia. Okay, saya dah run codingnya. Kat sini ada download, button download CSV. Saya pun download lah.
Okay, kita download. So dah nampak ni download kat sini, kita buka. So saya download sebentar tadi. Ada 986. So bila kita buka data kita ni, kita boleh buka data kita sama yang macam kat website tadi. Ada Siti 80, Ali 80, Siti 75, John 90. Jadi apa yang dia papar dekat website tu kita boleh download. Yang dia papar kat sini. Interactive table. Interactive table. Ini static table tengok. Interactive table kita boleh klik-klik. Ini interactive table kita boleh klik-klik. Tapi tadi nak ubah. Tapi kita boleh klik-klik. Ni boleh sort. Markah boleh sort. Boleh sort. Ini static table tak boleh buat apa. Dia papar teks saja. Okay. Interactive table kita boleh klik-klik. Tapi tak boleh nak ubah. Boleh tak ubah? Kita ubah Ahmad. Tak boleh ubah. Teks dia tak boleh ubah. Okay, tag data dia tak boleh ubah. Dia cuma boleh klik je. Boleh sort. Okay. Okay. Itu untuk download data. Lepas tu yang ini untuk ni saya sebut tadi markdown. Markdown ni dia pakai HTML sikit. HTML ni. Ke CSS ni. Ni markdown yang saya kata kita sambung lepas cuti je lah. Okay, st.markdown. Markdown ni nama function. Ni buka. Lepas tu hujung ni tutup. Okay. So dalam markdown ni kamu boleh letak division ni yang macam kamu belajar dalam web design. Belajar dalam web design kan? Division style. Background color. Padding. Border radius. H3. Header lah. Header 3. Saiz dia tengah-tengah. Saiz dia tak kecil sangat. Tengah-tengah kan. H1 paling besar H6 paling kecil. Lepas tu ni P. Paragraph. Lepas tu ni tutup. Division Divider ke division dah? Saya pun lupa. Maklumlah bukan lecturer web design. Division ke divider? Divider Divider kot no. Okay. So unsafe Allah HTML sama dengan true ni. Itu letak je lah situ. Syntax dia macam tu. Okay, markdown nanti kita sambung lah kemudian. Tapi boleh type sikit ni. Ada dalam slide. Markdown dia kat dalam ni. Tak ada. Ni saya dapat kat mana. Ada markdown ni. Yang kolom-kolom tadi. Kolom container. Dalam coding semua dalam ni. Coding semua saya ambil yang dalam ni. Kolom container. Okey. Habis dah pelajaran kita. Ada soalan tak? Tak ada pun. Tak ada. Boleh type semua coding dalam slide ni boleh? InsyaAllah boleh buat slow-slow. Slow-slow. Apa yang kamu kena beri perhatian? Yang pertama adalah import. Saya ulang balik lah ni sebelum kamu type coding nanti. Asas dia sama je struktur dia tu. Yang pertama adalah import. Yang kedua bagi tajuk. Okey, yang pertama adalah import. Yang kedua bagi tajuk. Okey, yang kedua bagi tajuk. Tadi saya sebut 4 je kot. Lepas tu yang kedua. Yang ketiga dapatkan user input ni. User input lah. Yang ketiga user input kan. Okay, user input. User input tu ada berapa tadi yang kita belajar tu? Coding ni pendek je. Jadi user input dia 1. Lepas tu yang keempat, paparkan output. Paparkan output pakai apa? Paparkan output tu sama ada kamu nak beritahu status ke ataupun kamu nak paparkan output pakai write ni. Kalau yang status tu ada success ke info ke atau warning display tu. Okay, struktur dia 4 ni, 4 perkara ni. So ini button ni bagi trigger lah. So lepas trigger button ni paparkan output juga kan.
Okay, kalau coding panjang sikit, contoh macam ni panjang sikit kan. Contoh coding ni panjang sikit, so saya buang balik yang download button ni supaya nampak codingnya. Jadi asas dia yang pertama adalah import. Okay, import. Yang kedua apa? Yang kedua tajuk. Yang kedua adalah tajuk. Yang ketiga dapatkan input. Kat sini ada input tak? Kat sini input dia bukan user input ni. Tapi programmer dah bagi input. Yang penting tak apalah. Programmer bagi input. Okay, yang ni programmer buat design juga ni. Input ni. Ni input. Jadi lepas tu dia nak paparkan output. Jadi dia paparkan output. Okay, st.dataframe data ni. Dia st.dataframe data. Jadi dia paparkan output dalam bentuk table Okey lah, marilah kita bersurai. Tapi kan, yang mana yang tak present tu ada 1 jam lagi ni. Saya sama present lah. Yang mana yang dah present boleh bersurai, pergi siapkan coding ni. Nanti hantar dekat CDOS. Nampak tak ni? Hantar kat sini. Minggu ke-9, Streamlit. Sini murid-murid. Okay, bye-bye murid-murid. Selamat bercuti. Yang mana nak sama present? Ya, baik. Terima kasih.